Hello guys, welcome back to Balkis Anis channel. Sekian lama I tak bersiaran, so hari ni Balkis bersiaran lagi menggunakan kamera. Alhamdulillah, finally kamera saya dah keluar hospital setelah saya push bila nak siap. So dalam 2-3 hari macam tu dah siap. And now, video Balkis kali ni, Balkis nak buat preparation untuk sambut bulan Ramadan. Actually, Balkis nak buat video pergi beli barang dapur. Tapi, saya agak segan untuk keluarkan kamera time tu. So, saya pun tak nak buat. Balkis akan tunjuk je apa yang Balkis beli. Semalam Balkis dah beli, tapi Balkis dah letak-letak dalam peti ais. So, Balkis ada beli juga air-air untuk persediaan Ramadan lah. So, hari ni Balkis nak tunjuk benda-benda yang Balkis beli barang basah tadi, lauk. Ayam Balkis beli 2 ekor, udang, sotong, ikan, daging. RM100 habis. Habis! Sekejap je, Balkis memang cash out, keluarkan 100, memang 100 habis. So, hari ni jom kita kemas-kemas dapur, Balkis nak clearkan peti ais, nak masukkan benda-benda baru. Okay guys, let's go. Oh, agak berat ya. Biasa ada orang tolong saya angkat, hari ni tak ada. Saya sendiri. Okay. Balkis pergi beli dekat NSK. Tapi kenapa Balkis rasa NSK mahal? Orang cakap NSK murah. Tapi kenapa Balkis rasa Lotus lagi murah? Mungkin barang basah dia kot lagi murah. I don't know. So, Balkis akan tunjuk apa yang Balkis beli dekat NSK. NSK, by the way, NSK Balkis beli juga menggunakan bantuan Rahmah. Sebab Balkis pergi time tu, tak ada orang. Maksudnya, kaunter untuk sumbangan Rahmah tu tak panjang. Mungkin 2 hari nak puasa, sehari nak puasa yang panjang terasa. So, I decide untuk beli terus benda-benda untuk prepare raya. So, barang ni dah bercampur. Balkis tak tahu dah yang mana Rahmah, mana tak Rahmah. First, Balkis beli air untuk letak. Balkis banyak beli air. Bulan ni memang banyak Balkis beli air. And I beli juga spaghetti. Yang ni je ada je nama spaghetti. So, saya dah check memang halal lah. Ni je ada. Balkis tengok yang macam yang lain semua tak ada. Yang ada fettuccine angel hair. Angel hair. Itu neraka. Lepas tu saya ada juga, saya beli santan macam ni, RM1.40 sebab Balkis ni masak untuk 2 orang je. Paling maksimum lah 2 orang tu. So, saya tak nak lah membazir, saya beli banyak. Dalam kotak tu, tak habis pakai pun. So, Balkis tak nak. Lepas tu, Balkis beli air lagi. Ni, Balkis ingat nak bawa Sasa datang sini. Tak tahulah Sasa nak datang ke tak. Lepas tu, saya ada beli sos Prego. Balkis beli kicap. Balkis beli sos cili dan juga sos tiram. And saya beli kopi. 2 air. Saya suka air ni. Kecam lah saya. Jangan! Saya tak suka dikecam. Okay, ni ada lagi 1. Balkis beli 3. Lepas tu dekat Eco Shop Balkis beli air juga. So, Balkis malas nak tunjuk. Sekarang Balkis nak clearkan peti ais dulu. Bye. By the way, sebelum saya memulakan, saya dah mula sebenarnya. Tapi saya terlupa yang saya beli Zeus tadi. Dah cair dah. Dah tak ada ais dah. Dah okey je. Oh, ni macam Balkis ni kena minum kopi tau. Kalau tak dia mengantuk tu macam orang yang tak cukup, memang tahap tak cukup tidur. Padahal tidur dah banyak dah. Menguap tidur. Lain macam. Okay, jom mulakan. Okay guys, let's go. Balkis nak, pergi mana tu? Balkis nak susun-susun barang ni. Let's go. Kita tinggikan you all. Saya nak buka yang punya ni. Masukkan dalam. Pasar tadi memang orang dah start ramai. Aku tak tahu sebab mungkin cuti sekolah
ataupun memang orang dah start buat preparation untuk bulan puasa. So, tak tahu. Pasar tadi memang ramai. Ramai sangat orang. Tapi tak seramai hari tahun lepas saya pergi beli barang dapur. Memang ramai sampai tahap yang macam kalau pergi Lotus tu memang troli tu habis. Dia punya tahap ramai tu. So hari NSK semalam bagi terkejut juga sebab tak ada orang. Tak ramai. Sebab NSK kat sana pun macam first time bagi pergi sana. Sebelum ni bagi tak pernah pergi NSK sana. So, bagi tak tahu. Selepas saya pergi NSK tu saya rasa macam better saya pergi Lotus lagi kot. So, mungkin bagi tak biasa dengan keadaan sana. Tapi ramai cakap. Macam NSK okey, murah kan. Tapi bagi saya macam sama je. Mungkin barang basah dia yang murah. I don't know. Ni saya ada stok Maggi. Maggi ni bagi guna sebagai ramah. Boleh lah beli untuk prepare lah untuk bulan puasa. Kalau bangun dah hujung-hujung tu, capai Maggi cup je lah. Okay, dan saya nak susun. Ni adik Balkis beli cili pani. Dia cakap sedap tapi Balkis tak pernah try. Just buat ni je lah. Maggi area. Rendang nyek kain raming ni pun Balkis tak try lagi. Expired 21 bulan 7. Boleh lah, bukan tak try, dah try. Tapi macam nak makan lagi tu, tak tahulah. Saya mungkin bukan jiwa saya lah kot. Actually guys, saya tengah teman tunang saya balik ke Kedah. Saya teman dia drive je. Sebab saya takut dia mengantuk. Kita orang tak bersembang pun. Dia dengar suara saya membebel ni pun dah buat dia hilang mengantuk guys. Dia kalau dengar saya membebel memang auto mata dia. Dia memang suka dengar suara saya membebel. Saya tak tahu kenapa. Mungkin lepas nikah dia dah tak nak dengar. Cukup sayang, cukup. Kita tak tahu. Orang jantan kita tahu perangai dia setang mana. Kena nikah dulu. Sekarang bagi nak settlekan sayur-sayur. Bagi nak packing punya sayur. Sebab semalam bagi memang masukkan je. Tak packing pun. Sebab bagi dah barai gila tau semalam. Saya barai. Saya dah siap beli apa semua. Saya barai. Bagi just masukkan dalam peti ais. Sebab itulah semalam saya tak terus beli barang basah. Sebab saya tahu kalau barang basah memang bagi tak akan masukkan dalam peti ais. Bagi akan settlekan dulu. Bagi akan cuci apa semua dulu baru masuk peti ais. So sekarang saya nak settlekan barang sayur-sayuran saya. Tapi saya mengalami masalah. Tiada lagi. Saya memang perlukan ini ya untuk packing sayur-sayur saya. Let's go. Okay, jom guys. Kita mulakan mission kita. Carrot. Memang bagi aku packing masukkan dalam ni. Sebab kalau letak macam tu je, tak muat tau peti ais saya. Memang dia kena packing. Sebab tu bagi tak beli
Tak beli barang dapur ni. Oi, kenapa nampak separuh otak aku? Tak beli barang dapur ni terus banyak-banyak tau. Sebab memang tak muat. Peti ais saya tak muat, guys. Lepas tu saya beli juga timun. Saya tahu tak muat tapi dia kena packing. Macam tu. Saya sedar diri dia tak muat. Tapi memang kena. Lepas tu ada enoki. Banyak gila. Bagi ingatkan enoki dah habis kat rumah ni. Bagi tambah 4 semalam. Rupa-rupanya ada 3 lagi enoki. Lepas tu bagi ada halia. Oh, dah lama tak beli halia. Sebab bagi rasa masak tanpa halia pun sedap. Halia kita pakai yang kecil je. Kita tak yang kecil. Sebab bagi beli satu je halia. Satu je. Saya sebenarnya letak macam ni nak bagi tersusun je. Okey, patahkan sikit. Okey. Lepas tu ni tak perlu, dia dah cantik dalam ni. Okey, yang ni bagi akan keluarkan dulu, bagi akan masukkan bawang baru. Oh, adik saya pun beli halia Saya beli, dia beli. Masalah dia beli dulu dari aku. Nampak sangat tak check. Alah. Adik saya beli juga. Limau nipis saya beli. Tak apalah. Inikah dugaan yang ku terima. Masukkan je. Tergabungkan sekali. Ke yang bagi beli hari tu lah. Tak pakai lagi. Tak. Betul lah yang bagi beli. Saya just tambah. Okey, boleh mandi bunga. Letak limau. Limau saya banyak. Siapa nak? Boleh buat mandi bunga, guys. Okey, dah. Lepas tu saya ada lagi enoki. Berapa enoki aku? Bapak banyak. 3, 4, 5, 6, 7. Astaga. Letak dalam ni lah. Supaya dia tak serabut. Inikah dugaan yang ku terima. 3, 4. Kita ada limau purut. Tak tahulah dia nak masak apa. Mungkin dia ada idea. Saya belum ada idea. Petang nanti Balkis nak buat list nak masak apa. Sebab bulan Ramadan dia akan repeat yang sama. Sebab dia tak ada idea. Padahal idea banyak aja. Sebab kita tak list. So kita tak tahu apa kita nak masak. Bawang biar kat luar. Ini ada 2 lagi. Saya ada masalah dengan kangkung saya yang terlalu banyak ni. Saya nak buat macam mana? Okey, ada satu penyesalan lah beli banyak tu. Macam mana aku nak buat dengan kangkung ni? Tips penjagaan kangkung macam mana? Pergi tanam balik ke apa? Oh, tomato. Satu lagi guys, tomato. Tomato ni jarang bagi beli sampai RM4 lebih. Tapi disebabkan dekat NSK tu, harga dia tomato Cameron. Biasa aku makan Malaysia punya je. Malaysia juga. Biasa tak tahu dia ambil kat mana. Apa bezanya. Apalah, kita makan je lah. Dia ada cerita pasal tomato ni. Sekejap lagi lah saya fikir tentang sayur saya ni guys. Setelah berjam-jam ya saya bersama
Pauk saya finally dah settle. I want to show you guys. Bagi dah pack macam ni. Sebab peti saya kecil, so saya kena susun-susun, tak boleh nak campak-campak letak ayam semua kat dalam ni. So saya dah pack macam ni lah. Okay, that's why saya akan balik macam mana, penat macam mana pun, bagi saya akan terus prep macam ni. Sebab bila dah masuk peti ais, kita kena tunggu untuk defrost. So, sementara you dengar air membebel, saya akan tutup semua ni. Okay, by the way guys, kita dah nak bulan puasa. Apa persediaan korang untuk menjelang bulan Ramadan? Bagi tak ada banyak pun, tak ada benda yang... Saya sebenarnya pening kepala, banyak benda saya fikir dalam otak ni. Bulan puasa ni dah hampir tiba. So, apa Balqis cakap dengan tunang Balqis tadi macam nak bersembang satu benda. Tentang apa? Yang kita kecap pasal apa tadi ya? Tak ingat lah. Saya pun lupa lah. Saya bercakap tentang apa dengan dia. Tapi isu tu, topik tu macam hot. Saya suka untuk mendengar topik tu. So, sekarang Balqis just prepare macam ni. Untuk senang urusan saya lah. Masuk peti ais. Sekejap Balqis nak cari lagi penutup. Inilah hasilnya. Saya menjadi bibik seharian hari ni ya. So Balqis nak susun dalam peti ais dulu. So guys, I want to show you my peti sejuk. Korang boleh tengok kat sana dah sepah lagi. Okay, inilah Balqis punya susunan. Atas ni akan letak ais. So, itu je. Macam ni lah Balqis susun supaya dia tak makan banyak ruang. Kalau kita letak plastik-plastik, dia dah jadi bersepah. And dia akan keluar darah-darah. So, itu je. Dah settle. Sekarang saya nak mood membasuh. Bye guys.